Hantaran kahwin tinggi, susahlah nak kahwin. Apa pendapat? Cari hak rendah-rendah. Dah tinggi. Cari hak rendah. Sini berapa mas kahwin? Hantaran ini apa? Mama. Tengah-tengah 10. Tak tengah hang dah, tak lawa sangat, tak lah hudu sangat. Tengah-tengah orang ada orang luar hidung 2, telinga 2. Berapa? 5,000 sini. Lebih tau. Tu kata. Zaman ni ekonomi barang harga mahal, dia pergi naik attack mahal. Kawan nak cari piti tak ada. Lepas tu kata anak pak dah tak habis dia bayar mas kahwin hutang. Nabi kata sebaik-baik perkahwinan yang paling murah sekali mas kahwin. Nisya kita tak beramal. Hak lain boleh beramal. Bang, bagi anak semayang belakang hijau Ismail, berabuk di belakang hijau Ismail. Belakang semayang kat Raudhah cari pahala lebih tu boleh. Tapi Nabi kata kalau nak nikah anak jangan harga mahal, harga rendah lebih berkat, lebih rendah lebih berkat. Ni orang tak murah. Ngaji boleh ngaji belaka. Serbang cari kedai berela kilas atas kepala. Jubah boleh order, mu nak order apa kargo. Tapi nak amak ni, sorry bawah. Anak tu guru 15,000. Kok pandai lah lawang kerja kan. Ada orang. Ada orang. Takkan kalau ada orang sewi sekian deh. Ada gitu. Orang bukan bodoh, bukan kambing. 10,000. Boleh nak tak harga mahal, biar padang batuk. Biar padang batuk. Nak jual barang, biar padang batuk. Aku nak jual kacil aku. Kau nak ambil kereta lain pula. Nak jual apa? Aku biar kira rugi, aku nak jual dalam 160,000. Padang tak ke barang? Padang tau. 3 uti 10,000, nak jual suti 160. Nak dah padang kalau nak ada orang nak kereta ke bawah aku nak jual tu. Tak mahal dia kalau beli kedai, beli baru dekat 3 juta, nak jual 1 juta. Tengok kereta Ferrari. Benda sabar tak? Benda sabar. Nak otak 10,000 apa Quran? Tak? Apa Quran 30 juzuk 10,000. Pandai masak western, sushi, Japanese. Nampak English, nampak Scottish, boleh buat belaka. Masak tradisional boleh buat. Masak nasi dagang jadi, apik-apik jadi, taik itik pandai, taik minyak boleh buat. Kuih pecek ca. Wawa romok boleh buat belaka. Gula pandai, kari pandai, masak kuning pandai, patu pandai jahit pula, baju Melayu boleh, telur belanga boleh, telur apa ni? Telur mokni boleh. Boleh belaka. Nampak? Baik pula hormat suami, baik dia pula dengan orang tua. Nampak? Rupa comel pula, tumit kaca merah, tumit. Benda sabar 10,000. Nampak? Boleh masak 2 jenis je. Pertama jerang air panas. Kedua perangat nasi maring. Tu je pandai. Tubik koleh 10,000. Nampak? Arak muka putih sikit. Tak lawa mana tu pun. Punggol ada khipuk gitu. Tapi dah tubik koleh 10,000. Berapa pakcik ni? 10,000. Macam kakak dia. Koleh ni bang, koleh, ngaji koleh. Ada getai alik betul tak ingat. Mayang-mayang tek dok tek. Debit darah hit tak tahu apa hari. Tepek-tepek semua. Faham tak? Dah padang 10,000. 150 je gitu. Jadi naknya sangat. Tak padang ke barang. Nak jual barang tinggi biar padang. Macam kita sebut tadi lah. Main nak jual katil 100 lebih. Ada pula kita tengok 5-6 orang. Bodoh. Ingat tu kalau jual bodoh. Kalau nampak lelaki tu baik, murah-murah tau. Budak ni nampak ni. Pergi surah sama, surah Kapur Jaya ada, surah Pondok Mustaqim dia gigok. Sejik Geliga dia pergi juga. Mari ada malam ustaz lain pun dia pergi juga. Siang bayang jemaah. Hijau pun macam ingat biar ada lawa pun. Esen-esen sikit pakai motosikal baik budak ni. Bini kau anak aku pada boleh kau orang. Budak baik. Gitu lah pada dah boleh kau orang. Mak tu. Rasa mahal lah. Dah dia jangan baik pergi surah sama. 3,000 sudah. Betul tak? Budak baik. Kalau ustaz, free tu pergi ke ustaz.